perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para penonton, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, selamat datang ke rancangan Kisah Hidup Akhir Zaman, episod 53, Tanda Kiamat ke-79 dan 80. Alhamdulillah, dah banyaklah kita bahas. Tuan-tuan, kisah hidup akhir zaman menceritakan tentang tanda-tanda kecil kiamat yang berjumlah 100 lebih. Kita baru sampai 79, 80. Ada lagi lebih kurang 40% lagi, insya-Allah. Kemudian kita akan bahas tanda-tanda besar kiamat secara panjang lebar yang mungkin mengambil masa lebih 20 jam nanti, insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Untuk tanda kiamat 79 dan 80 ni adalah Nabi sebut dua, iaitu dekat dengan kiamat akan muncul satu kaum memberi saksi, memberi penilaian, react, nilai, saksi dalam keadaan dia sendiri tak ada ilmu, tak ada maklumat dan tidak diminta pun. Yang kedua, tanda kiamat yang seterusnya dalam episod 53 ni adalah muncul satu kaum yang banyak buat janji tetapi tidak menunaikan janji tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kedua-dua tanda kiamat ini disebutkan dalam hadis yang lepas, tetapi kita tak hurai. Cuma tanda itu kita masuk dalam episod ni untuk dihuraikan di sini. Nabi sebut begini: "Thumma inna ba'dahum qauman yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yunziruna wa la yafun." Dalam ni Nabi sebut dua kumpulan, ataupun kita nak highlight dua kumpulan. Iaitu kumpulan yang pertama bermudah-mudah untuk jadi saksi. Sama ada jadi saksi untuk apa-apa kes kecurian, kes pergaduhan rumah tangga orang. Dia jadi seronok pakat nak jadi saksi, padahal dia tak tahu pun, tak ada kelayakan pun, tak ada maklumat pun. Dan orang tak minta pun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ataupun yang kedua kata para ulama, bukan saksi itu. Pendapat yang kedua, iaitu orang mudah nak nilai orang tu. Sepakat seronok nak nilai orang, nak react orang, react syarikat orang, react orang, hurai keluarga orang, hurai orang tu, hurai orang ni. Min ghairi ilmin wala talab. Dia tak ada authority, tak ada maklumat, dia tak ada ilmu pun, tak ada kemampuan pun, dan tak ada siapa minta, tapi seronok nak nilai yang tu yang ni. Tuan-tuan, saya nak tanya, hak pertama kita sebut tanda kiamat ni, ada berlaku tak hari ni? Subhanallah, banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di akhir zaman ni, mengurangkan cakap dan tindakan itu sangat menyelamatkan seseorang itu daripada terjerumus ke dalam suasana fitnah
dan keadaan yang tak betul. Nombor 2 Nabi sebut iaitu mereka yang khianat ataupun banyak janji tetapi tak tunai pun janji. Yang ni pun hasbunallah wa ni'mal wakil. Daripada orang biasa sampailah yang di atas, maksudnya kita boleh mendapati dengan banyaknya keadaan ini, banyak memberikan janji dan kemudian tidak menunaikan. La yafun, kata Nabi, tidak menunaikan janji tersebut. Semua orang, maksudnya ramai orang hari ini. Ramai orang hari ini yang terkena dengan fitnah akhir zaman, iaitu masyarakat yang berjanji tetapi tidak menunaikan janji mereka. Bila kita belajar tanda kiamat ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tujuan kita ialah untuk kita menghindari benda tak elok yang Nabi bagi tahu. Berazam. Bila tuan-tuan dengar ni kan, episod ni kita berazam, wahai Allah, peliharalah kami daripada dua sifat itu. Itu tujuan saya buat kuliah ni, edisi khas episod ni, dan itulah tujuan apabila tuan-tuan melihat ataupun mendengar episod-episod ini. Kemudian kita nak tengok juga iaitu tanda kiamat yang seterusnya, yang ke-81 untuk episod 53 ni. Apa dia? Orang kuat menindas yang lemah, yang ada kuasa tindas yang tak ada kuasa, yang banyak duit tindas yang tak ada duit, yang ada kedudukan tindas yang tak ada kedudukan. Berlaku lagi tanda kiamat ni, sudah pun berlaku sejak 1000 tahun yang lalu, no? Dan tanda kiamat ini berterusan berlaku sampai hari ini. Kita baca hadis dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul ya Aisyah qaumuki asra'u ummati bi lahaqan. Qalat فلما جلس قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك لقد دخلت وأنت تقول كلاما ذعرني. قال وما هو؟ قالت تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا. قال نعم. قالت ومما ذاك؟ قال تستحليهم المنايا وتنفس عليهم أمتهم. قال فقلت فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام دبا يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis itu riwayat Imam Ahmad dan ianya hadis sahih. Saya terjemah dulu. Daripada Sayyidatuna Aisyah berkata, satu hari Nabi masuk ke hujrah Sayyidatuna Aisyah. Dalam keadaan Nabi masuk-masuk tu, Nabi terus bercakap ilmu, terus bercakap tentang maklumat. Begitulah sifat seorang murabbi. Di mana pun kita duduk dengan seorang murabbi, kita akan dapat mendengar ilmu, tarbiyah, nasihat, teguran ataupun perkara-perkara berkaitan dengan Islam, dunia dan akhirat. Itulah yang Nabi buat. Nabi, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi masuklah rumah aku wa huwa yaqul. Wow tu wow dalam keadaan Nabi sebut. Masuk-masuk tu, duduk saat Nabi terus sebut, wahai Aisyah, kaum kamu yang paling cepat akan ikut aku nanti. Kemudian bila Nabi dah duduk tu, Nabi masuk rumah bilik Sayyidatina Aisyah kan, dalam keadaan tak duduk lagi, minta maaf, tu yang kata dalam keadaan duduk tengah masuk tu, Nabi terus cakap ilmu ataupun benda yang berkaitan dengan akhirat, benda yang berkaitan akhir zaman. Nabi terus tarbiyah, Nabi terus kongsi sesuatu yang baik. Kemudian bila Nabi dah duduk, Sayyidatina Aisyah terus tanya. Sayyidatina Aisyah ni pula wanita yang paling alim di kalangan umat Rasulullah, dan sifat para sahabat kebanyakannya mereka suka ilmu. Dia terus kata, ya Rasulullah, tadi kamu ada sebut bahawa bahawa kaum aku, iaitu sebahagian ulama kata Quraisy ataupun Arab, wallahu a'lam, paling cepat ikut kamu. Nabi kata, ya, betul tadi aku sebut. Aisyah tanya, wa mimma dzak? Macam mana tu keadaan tu? Nabi SAW sebut, mereka akan mati. Mereka akan mati. Dan umat
orang-orang lain akan dengki dengan mereka. Tanaffasu alaihim ummatuhum, orang-orang akan dengki dengan mereka. Mereka akan dijejaki kematian dan orang-orang akan dengki dengan mereka. Kemudian Sayyidina Syah dia tak faham Nabi sebut itu. Kemudian dia tanya, fakaifan nasu ba'da dhalik aw 'inda dhalik, manusia, keadaan manusia waktu tu macam mana ya Rasulullah? Nabi pun sebut duba. Duba ni anak belalang yang belum tumbuh sayap. Ya'kulu shidaduhu dhi'afah hatta taquma alaihi musa'ah, yang kuat akan menindas yang lemah sampailah kiamat. Suasana itu akan berlaku sampai kiamat. Analogi ataupun metafora yang dibawa oleh Rasulullah itu dihurai dengan pelbagai oleh para ulama. Antaranya ulama hurai bahawa duba ataupun belalang, jarad, macam-macam lah panggilan dia mengikut keadaan binatang tu. Belalang ni antara haiwan yang kanibal. Dia makan yang jenis dia sendiri. Terutamanya yang betina, saiz dia 2 kali ganda yang jantan. Selepas mengawan, hak betina ni akan makan kepala jantan tu. Wallahu alam, banyaklah ulama hurai, semua makna yang boleh difahami oleh semua iaitu yang kuat akan menindas yang lemah. Yang berkuasa akan menindas yang tidak berkuasa. Itulah tanda kiamat yang Nabi nak bagi tahu hak nombor 81 ni. Yang tu tak ada khilaf. No? Ya'kulul qawi ad-dha'ifa, iaitu yang kuat menindas yang lemah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda ni pun dah berlaku selama 1000 tahun ni. Mereka-mereka yang ada kuasa selalunya tewas dengan nafsu mereka. Dia tindas yang lemah, yang tak ada kuasa. Dia hanya tolong kawan-kawan dia, adik-beradik dia saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apabila kita tengok yang ada duit menindas yang miskin, yang kaya, yang berpengaruh menindas yang tak ada jawatan apa, itu adalah tanda kiamat. Itu sudah pun berlaku dan sedang berlaku. Semoga kita berdoa apa dia, ya Allah selamatkanlah aku daripada menjadi kumpulan yang tidak diredai olehmu, iaitu yang kuat menindas yang lemah tadi. Siapa yang duduk dalam keadaan ni, orang nasihat dia, orang luar nasihat dia, kamu ni tengok ada kuasa, kamu ada pengaruh, nampak kamu guna kuasa dan pengaruh kamu untuk kumpulan kamu saja, untuk anak-anak kamu saja, untuk kumpulan kamu saja. Itu tak betul. Bila ada orang nasihat, para ulama yang Rabbani nasihat, terima, insafi keadaan tu dan ubah perangai kita ataupun attitude kita. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita. Moga Allah sayang kita, bagi hidayah untuk kita ikut mendengar nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang ikhlas yang ada di sekeliling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.